Tes untuk mic. Wah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak ramai dah yang dah masuk. Kita hari ni nak sembang santai tentang persediaan murid bagi menghadapi kelas PKSK ataupun nak ke SBP. Boleh tak kita mulakan dengan okey, sudah ramai dah, alhamdulillah. Selamat datang. Saya Cikgu Zazul. Yang datang dengan saya ni parents, anak-anak tahun berapa ya? Boleh tak tulis dekat komen? Tuan-tuan, anak tahun berapa? Nampak tak slide saya? Ya, anak PKSK 2025 ni. Okey. Tak apa. Yang ada pengalaman, at least anak yang dah PKSK, saya tahu. Saya ada satu tim ibu bapa yang hebat dalam grup saya. Mereka dah memang sentiasa sharing, saling membantu. Macam tu jugalah nanti kalau parents-parents yang baru ni. Okey, sambil-sambil tu saya lihat komen tuan-tuan dan puan-puan. So untuk permulaan ni kita tengok yang awal berkaitan dengan pengenalan bagi calon-calon PKSK 2027. Okey, so kalau ada apa-apa nak tanya nanti boleh terus tulis dekat komen, atau ada siapa-siapa yang nak naik boleh request. Boleh request kita sembang-sembang dekat ruang invite as saya punya tetamu lah dekat sini. Tapi untuk 30 minit yang awal ni, kita nak terang dahulu berkaitan dengan apa yang sepatutnya tuan-tuan dan perempuan berikan perhatian, terutama untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang ambil PKSK bagi 2027. Kita anggap yang tahun 5 prepare awal. 2026 means tahun 6 untuk 2026 tu dia dah tinggal setahun je, ataupun lebih kurang dalam 10 bulan. Jadi itulah persediaan awalnya. Baik so kalau lihat daripada awal, saya nak terangkan dahulu berkaitan dengan siapa yang menduduki PKSK. Siapa yang boleh, siapa tak boleh menduduki PKSK. Siapa yang boleh, siapa yang tak boleh menduduki PKSK. Katalah PKSK untuk tahun 2026. So siapa yang akan menduduki PKSK tersebut? Kalau 2026, yang akan menduduki PKSK ialah murid-murid tahun 6. Murid-murid tahun 6, saya tulis kat situ ya, tahun 6. Saya harap tuan-tuan semua boleh nampak, boleh bagi tahu dekat anak-anak. Kalau ada anak-anak kat tepi tu pun tak ada masalah, mereka boleh faham sebagai persediaan awal. Tahun 6 2026. Walau bagaimanapun silibus dia sangat luas, sangat besar. Nanti puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan nanti takut tak prepare lagi awal, jadi akan mendatangkan juga kesulitan untuk memahami struktur soalan. Okey, ni saya tulis sambil-sambil tu saya conteng tau. Okey, dekat sini dia kata menduduki PKSK disebabkan oleh namanya adalah sekolah pilihan. Jadi di sekolah tidak terlalu didedahkan, ataupun cikgu ataupun kaunselor dia hanya buat bahan berkaitan dengan PKSK. Tetapi selalunya nama pun sekolah pilihan, maka ibu bapa seharusnya memainkan peranan untuk memastikan anak-anak dah ada hala tuju, dah boleh pilih ataupun dah tahu ke mana nak pergi. Okey, sebagai contoh dekat sini, murid yang nak pergi ke SBP dengan murid nak pergi MRSM, satu saja laluannya, iaitu mesti mengambil PKSK. Kalau tak ambil PKSK, tak ada laluan yang anak tuan-tuan dan perempuan boleh lalui. Maksudnya, kalau tak ada PKSK, tak bolehlah pergi ke SBP, tak boleh pergi ke MRSM. Sebagai persediaan awal, so tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak kena berbincang dahulu ke mana hala tuju. Sebab SBP pun ada banyak pilihan. Yang ini saya akan ceritakan kemudian, sebab kalau nak cerita panjang takut kita tak cukup masa. Okey.
Kemudian untuk ke MRSM juga dia ada banyak pilihan dekat sini. Dan tahun ini buat pertama kalinya dibuat secara bersama antara MRSM dengan SBP. Okey, apa persediaan yang diperlukan? Siapa yang perlu bersedia? Maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan atau tuan-tuan dan puan-puan sendiri nak prepare apa persediaan yang diperlukan? Okey, yang pertama, nak pergi ke SBP atau MRSM mestilah skor ujian PKSK. Nanti hari ini saya hanya sempat nak terangkan format dia. Kemungkinan kalau kita bersiaran lagi ataupun kita boleh discuss lagi, kita tengok yang lain pula. Okey, skor ujian PKSK yang akan menjadi merit sebanyak 40%. Okey, dekat sini kita dapat lihat daripada soalan PKSK tu akan dikecilkan hanya menjadi merit sebanyak 40%. Mana datang yang lain? Yang lain itu ada daripada PAJSK, daripada PBD. PBD ada banyak. PBD adalah PBD secara menyeluruh. PBD dalam bentuk ujian seperti UASA. Walau bagaimanapun, yang itu adalah kerja-kerja cikgu di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan buat kerja sekolah ataupun menjalankan pentaksiran. Kalau tak menjalankan pentaksiran tu maksudnya sentiasa alert dengan cikgu, pastikan kerja-kerja yang dibekalkan oleh guru dibuat dan sebagainya. Cuma berdasarkan pengalaman beberapa tahun sebelum ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, merit ini sangat penting. Kalau merit rendah, automatically tidak akan dipilih ataupun tidak akan melepasi kelayakan seterusnya. Contoh, ada ujian ataupun ada pilihan, contohnya teknikal. Teknikal dia ada saringan berikutnya, ada juga ujian berikutnya. Macam tu juga dengan SBP bagi sekolah pilihan-pilihan yang lain. So dia ada ujian-ujian, contoh macam integrasi dan sebagainya lah. So dekat situ tuan-tuan kena pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan yang pertama sekali ialah mesti merit 40% ini dikuasai. Jadi kena mula daripada awal. Apa bidang-bidangnya? Kejap lagi kita akan cuba untuk bincangkan satu per satu. Okey, setakat ini ada apa nak tanya tak tentang asas? Ini saya anggap sebagai asas lah. Ada tak parent nak tanya tentang asas? Setakat ni kalau kita dapat lihat, yang pertama adalah tentang siapa sebenarnya yang boleh ambil. Yang ambil maksudnya murid tahun 6. Okay, imtiaz tu SMKA lah kan. So imtiaz dia ada sekolah negeri dan sebagainya. Jangan risau. Sekarang ni kita pergi kepada PKSK dahulu, iaitu untuk SBP dan juga sekolah MRSM. So ada dua ya, SBP dengan MRSM dahulu. Yang lain tu nanti kita akan cerita lebih lanjut dalam kita punya group. Dua je. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya nak teruskan. Kita lihat. Ini parents mungkin boleh tengok tentang kriteria PKSK. Waalaikumsalam Aidil. Okay, so tengok dekat sini adalah kriteria bagi PKSK. Dia ada 3 bahagian ni. Okay, mungkin boleh tengok dulu secara umum. Bagi PKSK dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bukan sahaja sains sebab dia secara menyeluruh. Dia ada 3 bahagian. So saya nak perkenalkan dahulu untuk bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama tu adalah kecerdasan insaniah. Apa yang ada dalam kecerdasan insaniah? So kalau tengok dekat sini ada soalan berbentuk emosi, ada soalan berbentuk rohani dan ada soalan berbentuk sosial. So ada 3 bahagian untuk kecerdasan insaniah. Dijalankan secara online. Bahagian A online, bahagian B online, manakala bahagian C adalah artikulasi penulisan. Bahagian C adalah artikulasi penulisan. Senang je kan? So bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, setakat ni saya rasa kalau parents ataupun ada murid yang masuk, tak ada tak murid yang masuk dalam kita punya sesi live ataupun penerangan berkaitan dengan PKSK ni. So 3 yang asas lah, kecerdasan insaniah, emosi, rohani dan soalan berbentuk sosial. Okey, manakala bahagian B adalah
soalan berbentuk kecerdasan intelek. Intelek, dia ada banyak elemen dan bidang ini juga sangat besar. Kalau kita lihat dekat sini, ini adalah soalan berbentuk EQ, SQ, SSQ. Maksudnya skill. Dekat sini, saya nak terang dululah bahagian A. Kita tengok dulu bahagian A. Dia kata partial credit. Partial credit bermaksud setiap jawapan ada markah. Bahagian A ni setiap jawapan ada markah. Okey, manakala kalau kita lihat tadi, bahagian A ada 30 soalan. 30 soalan ada 3 bahagian. Bahagian tu ialah emosi, rohani dan insaniah. Okey. Sebelum ni murid saya selalu tanya, cikgu berapa soalan emosi, berapa soalan rohani, berapa soalan insaniah? Sebenarnya untuk soalan emosi, rohani, insaniah adalah secara random. Cuma dia bagi tahu dekat situ merangkumi emosi, rohani dengan insaniah. So secara random maksudnya kemungkinan soalan-soalan itu adalah beza. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok dekat situ, daripada merit 40 markah tadi, bahagian A tu 30 soalan hanya membawa 20%. 20%. Maksudnya soalan ini murid bukan boleh skor, maksudnya kena skor. Okey, kena skor. Bila kena skor bahagian ini, automatically meritnya dah memang kekal dekat situ banyak, 20%. Bahagian yang susah ialah bahagian B. Bahagian yang susah ialah bahagian B. Mari kita lihat balik dari awal apa yang ada dekat bahagian B. Bahagian B adalah soalan berbentuk kecerdasan intelek. Semua subjek dikumpulkan pada bahagian B. So maksudnya semua subjek yang bagi saya sangat besar lah, sebab semua soalan dikumpulkan pada bahagian B. Dijalankan secara online, manakala soalannya adalah soalan aneka pilihan. Aneka pilihan bermaksud ada jawapan A, B, C dan D dekat situ. Aneka pilihan bermaksud ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey, so sekarang kita tengok dekat sini. Dia kata bahagian B tadi dah lah A, B, C dan B ada dalam bentuk dichotomous. Dichotomous ni bermaksud jawapannya ada dua sahaja, iaitu pilih jawapan yang betul atau dia minta antara berikut yang manakah betul kecuali. Ada dua je lah jawapan, sama ada betul ataupun jawapan dia salah. Okey. So, soalan ini dijalankan ataupun soalan bahagian B juga dijalankan secara online. Cumanya kalau nak lihat dekat sini, soalan A dan bahagian B adalah secara berkomputer. Okay, nanti anak tuan-tuan dan perempuan selepas memohon akan dapat satu surat bagi menduduki ujian PKSK. Ada satu center. Okay, dekat center tu mereka akan menjawab sama ada bahagian A dan B dahulu atau bahagian C dahulu mengikut jadual yang telah diberikan dalam apa? Jadual yang telah diberikan dalam surat tawaran tersebut ataupun surat menduduki ujian. So bahagian A dengan B ni membawa 90 minit ataupun boleh dijawab dalam masa 90 minit. Tapi berdasarkan pengalaman tahun 2025, ada murid yang sekejap je dah keluar ataupun mereka dah habis jawab, keluarlah. Sebab kalau bahagian A ni soalan dia senang, bahagian B pun ada soalan yang senang. Kemungkinan soalan yang susah adalah soalan berkaitan dengan kecerdasan intelek ataupun soalan IQ. So itu soalan susah dan soalan penyelesaian masalah matematik, di mana mereka perlu menjawab soalan mungkin dengan pengiraan ataupun memerlukan kertas dan sebagainya. So kena faham yang ini. So kalau kita tengok 20 tambah 70 bermaksud bahagian A dengan bahagian B sangat mempengaruhi ataupun sangat besarlah peratusannya. 90% adalah datang daripada bahagian A dan bahagian B. Manakala bahagian C adalah soalan berbentuk artikulasi penulisan. Artikulasi penulisan yang pertama, kenapa dijalankan bahagian C? Nak tengok tulisan itu okey ke, tulisan kemas. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri, anak tuan-tuan dan puan-puan, adakah tulisan mereka kemas, tulisan mereka jelas.
Kalau ada tak yang tak puas hati dengan ataupun ada masa untuk baiki tulisan anak-anak, pastikan bahagian C ni bila menulis, sebab dia tak dijalankan secara online, dia dijalankan secara bertulis. Pastikan tulisannya kemas, tulisannya boleh dibaca, sebab dia dijalankan secara bertulis. Dan dekat sini bagi tahun 6 nak naik ke tingkatan 1, SBP MRSM ataupun PKSK, minimum bagi artikulasi penulisannya ialah 100 patah perkataan. 100 patah perkataan yang perlu diselesaikan dalam masa 40 berapa minit tadi? 45 minit. Yang ni ambil masa selama 45 minit. Wah, saya nampak semakin ramai yang join untuk penerangan ni. So jangan risau mana yang join dengan kelas. Sesi ni nanti saya akan rakamannya kita akan letakkan dalam kita punya kumpulan lah. Jadi boleh tengok balik semula macam mana penerangan bagi sesi yang pertama, pengenalan ataupun tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh berbincang dengan anak. Bila melihat nanti saya akan bagi contoh-contoh soalan, adakah anak tuan-tuan dan puan-puan kompeten untuk menjawab soalan tersebut? Kalau rasa anak tuan-tuan dan puan-puan adalah kompeten untuk menjawab soalan, boleh. Nak nampak dah macam mana arah ataupun hala tuju yang tuan-tuan dan puan-puan nak bawa anak tuan-tuan dan puan-puan. Memandangkan peringkat sekolah kita tidak ada ujian yang menjurus kepada PKSK, jadi inilah ruang dan peluang sepatutnya untuk tuan-tuan sendiri melihat ataupun menilai keupayaan anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So selesai untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Setakat ni rasanya ada masalah tak? Ada tak nak tanya kalau bahagian C artikulasi tu nak tulis karangan tu guna pen ke, guna pensel ke? So ada tak yang dah menjawab PKSK 2025 kat dalam ni? Mungkin boleh bagi feedback, boleh bagi panduan kepada rakan-rakan. Bahagian C karangan BM atau BI. Okey. Untuk bahagian C hanya karangan dalam BM sahaja. Bahagian C karangan dalam BM sahaja. Okey. Karangan BM dia tak ada karangan dalam bahasa Inggeris. So karangan dalam BM. Dia nak tengok kebolehan murid untuk berfikir, kemahiran murid untuk menulis dengan kemas. So dekat situ je lah dia nak tengok. Okey. Selesai. Seterusnya, ada lagi tak soalan? Bahagian C ada orang dah tanya. Tahun ini soalan bahagian B dia sangat luas tau. Okey, karangan adalah, kejap lagi saya akan tunjukkan contoh karangan ataupun contoh karangan yang sepatutnya anak-anak tuan-tuan dan perempuan patut buat lah. Apa contoh karangan yang patutnya ada. Okey, so dah dua dah. Ada lagi tak yang nak tanya saya? Kalau tengok dari segi berapa patah perkataan, okey, untuk tingkatan 1, dia minimum adalah 100 patah perkataan. Okey, so minimum 100 patah perkataan untuk ke tingkatan 1. Okey, tulis pakai pen ke pensel? So kena tulis pakai pensel. Jadi sebelum pergi ke tempat untuk menduduki ujian, pastikan pensel itu asal pensel itu okey, sebab hanya ada masa 45 minit. Karangan berartikel ke? Okey, so sebenarnya karangan itu ada topik-topik yang telah dikhususkan. Mungkin boleh tengok balik karangan-karangan yang lepas, tahun-tahun yang sebelum tu boleh jadikan panduan. Jangan risau, bila join kelas nanti kita akan berikan contoh soalan-soalan pasir ataupun soalan-soalan sebelum ni. Jadi boleh tengok contoh, boleh tengok panduan macam mana nak menjawab secara mudah lah. Okey, dekat sini dia kata soalan adalah berbentuk subjektif. Subjektif maksudnya karangan lah. Okey, boleh pakai pensel tekan 2B. Kalau nak cantik, better pakai pensel 2B lah. Okey, tapi kat sini tak ada masalah tentang pensel. Okey, tak ada masalah tentang pensel. Boleh je. Okey, so respon terbuka maksudnya dia nak lihat macam mana murid dia menjana idea untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Saya berdasarkan pengalaman untuk 2025, alhamdulillah murid tak ada masalah nak jawab. Yang menjadi masalahnya ialah apabila soalan itu keluar secara random. Cuma kena ingat tau, soalan itu adalah random.
tak ada pembahagian yang tetap ataupun tidak ada pembahagian yang memang contoh soalan-soalan berbentuk kecerdasan intelek ni, dia soalan objektif. Kalau dulu dia bagi tahu dah kecerdasan intelek ataupun soalan berbentuk IQ. Kemudian ada soalan BM, ada soalan BI, ada penyelesaian masalah matematik, penyelesaian masalah sains, penyelesaian masalah RBT, soalan berbentuk pengetahuan am. Tapi pada tahun 2025 dia ada masuk soalan berbentuk soalan muzik dan sebagainya. Bahagian B semua subjek teras ke? Muzik pun ada. Soalan bentuk muzik pun ada. Maksudnya untuk mahir pada bahagian B ni, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan membaca buku teks, kemudian melihat dari segi skopnya. Pernah tak ada satu pertandingan Kangaroo Maths? Pernah dengar tak pertandingan Kangaroo Maths? Sebab soalan penyelesaian masalah matematik dan soalan IQ kebanyakannya adalah soalan-soalan yang sebegitu. Buku teks tahun berapa? Okay, so buku teks tu kalau ikutkan merangkumi tahun 3, 4, 5, 6. So kena tengok balik buku teks tahun 3, 4, 5 dan 6. Selebihnya kena ada bacaan-bacaan luar. Ada anak cakap soalan tu tunjuk gambar dan tanya apa nak. Yes, betul. So soalan-soalan macam tu adalah soalan yang lebih meluas. Sebab dia nak tengok sama ada murid baca buku tak. Sebab dalam buku teks muzik kan ada alat-alat dia. Dia tunjukkan dekat situ. Kemudian ada soalan dia, sebab tahun 2025 ada banyak soalan yang lebih luas. Maka saya mengharapkan parents untuk sesi 2026 dapat sediakan anak lebih awal. Sediakan anak lebih awal supaya anak tuan-tuan dan puan-puan tak adalah nanti dah hujung-hujung tu agak susah. Sebabnya ada elemen lain, contohnya seperti PAJSK. Dan untuk pengetahuan ibu bapa yang mungkin ini adalah anak pertama mereka yang di tahun 6, PAJSK itu adalah gabungan daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. So ketiga-tiga tu digabungkan baru dapat PAJSK yang okey. Walau bagaimanapun, based on feedback daripada parents yang sebelum ni, kalau PAJSK A dan B itu dah dikira okey. Tapi nak pergi sekolah yang bagus, at least mestilah PAJSK bagus kan. Dan juga PBD mestilah TP5 dan TP6. Macam mana nak dapat TP tu lebih awal? Apa yang berlaku pada tahun ini, kita dapati bahawa TP tu, TP yang diberikan oleh guru dekat sekolah tu, betul-betul hujung-hujung selepas ataupun dekat hantar dah baru cikgu tu bagi. So cadangan saya, selepas cuti semester pertama, nak masuk semester kedua, ibu bapa dah mula roja-roja dengan guru kelas ataupun guru subjek yang agak subjek-subjek teras lah, subjek-subjek yang penting. Tanya, setakat ini untuk pertengahan tahun anak saya dapat TP berapa? Kalau below than 3, maksudnya 1, 2, 3 and 4, tuan-tuan dan puan-puan kena berbincang dengan guru, tanya macam mana cara untuk meningkatkan TP anak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan diam tau. Bila diam, nanti sampai dah hujung baru kita tahu cikgu tu dah sahkan untuk PBD, kita tak boleh ubah dah. Okay, so semasa pertengahan tahun ataupun katalah bulan 10 dah ujian, jadi nak kena isi bulan 9. So sebelum bulan 9 tu, tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah PBD anak tuan-tuan dan perempuan berapa, untuk membantu anak tuan-tuan dan perempuan dari aspek PBD dan TP yang sepatutnya mereka dapat. Untuk tahun ni dah dapat kan? Saya rasa semua dah dapat. Ada tak yang tak dapat? Ada tak parents yang dia tak tahu pun PBD anak dia untuk tahun ini? Ada. Saya rasa tak ada lah kot. Sebab PBD ni adalah setiap tahun, selalunya cikgu akan keluarkan pada pertengahan tahun dengan akhir tahun. Dan akhir tahun tu merujuk kepada PBD akhir. So simpan ataupun dalam file dekat sekolah dah ada. Nanti nak tengok boleh faham bagaimana perubahannya. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh bincang dengan anak masing-masing dari segi TP tersebut. Okay. Seterusnya,
Saya nak beri tengok ataupun saya nak tunjukkan contoh. Ini adalah contoh soalan. Ini contoh soalan kecerdasan insaniah. Okey, kalau ada murid kat sini, ingat tak tadi cikgu kata soalan kecerdasan insaniah berapa persen daripada 100% tu? Berapa persen? Ada berapa soalan kecerdasan insaniah? Okey, ada berapa soalan dan kemudian berapa persen? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Ini adalah soalan yang pertama, kecerdasan insaniah. Soalan kecerdasan insaniah adalah soalan bahagian A. Ni soalan bahagian A. Kita tengok balik dari atas ni, saya tunjuk tau. Soalan kecerdasan insaniah adalah soalan bahagian A. So soalan ini ada 30 soalan dan dia membawa 20%. Pandai. Senyum selalu. Okay, good. Terima kasih. So ada 30 soalan yang membawa 20%. Sekarang cikgu nak bawa beberapa contoh soalan kecerdasan insaniah, iaitu merangkumi kecerdasan emosi, rohani dan juga kecerdasan sosial. Mari kita lihat soalan dia. Soalan yang pertama, dia kata dekat situ, kamu melihat rakan sebilik di asrama selalu tidur lewat dan bising. Apa tindakan terbaik kamu? So dia nak lihat kecerdasan insaniah. Adakah murid tadi boleh faham apakah tindakan kamu? Maksudnya apa yang sepatutnya seorang pelajar yang duduk di asrama patut buat bila rakan dia macam tu? Okey, so ini apa jawapan dia? Okey, Ika kata jawapan dia C. Farhana kata jawapan dia C. Kenapa C? Menegur secara baik dan mengajak tidur awal bersama. Okey, biarkan sahaja. Okey, kalau tadi ingat tak saya kata soalan berbentuk kecerdasan insaniah, dia adalah soalan yang partial credit. Partial credit maksudnya setiap jawapan ada markah. Yang beza dia mungkin markah dia 1, mungkin markah dia 2. Kalau kita lihat dekat sini, kita boleh kata yang C ni markahnya ialah 2. C ni markahnya ialah 2. Sebab ini adalah the best answer kan? Ini adalah jawapan yang terbaik. Biarkan saja sebab bukan urusan kamu. Betul juga sebab bukan urusan dia kan? Tapi ini bukan menunjukkan kecerdasan insaniah. Oh, Hamzah. Okey, Hamzah saya kenal. Okey, so tengok. Tegur dengan nada marah supaya dia diam. Menegur juga adalah salah satu cara yang baik. Tetapi dekat sini, kita nak memilih kecerdasan insaniah. Maka jawapan yang paling tepat dekat sini ialah C. Adakah jawapan A, B dan D tak dapat markah? Dapat. Tapi dalam partial credit, dia hanya dapat sikit. Kalau dia jawab C, dia punya markah adalah lebih tinggi. Setakat ni okey tak penerangan saya tentang soalan berbentuk kecerdasan insaniah? Okey tak soalan berbentuk kecerdasan insaniah? Okey, bagus. So kalau okey, saya nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya. Alright, so next kita tengok contoh. Ini faham kan? Ini adalah soalan kecerdasan insaniah. Soalan yang kedua, masih lagi soalan kecerdasan insaniah. Tadi dalam soalan kecerdasan insaniah ada 3 aspek. Aspek tersebut ialah emosi, rohani dan sosial. Kalau yang ini aspek apa? Cuba tengok betul-betul. Yang ini aspek apa? Adakah ini emosi? Adakah ini rohani? Adakah ini sosial? Dia kata kamu melihat kawan kamu menipu. Kata kunci soalannya adalah menipu dalam peperiksaan. Apakah reaksi kamu? Maksudnya tindakan kamu. Dia menipu dalam peperiksaan. Ini satu sosial. Yes, boleh diterima juga dari segi sosial. Maksudnya ada rakan. Kamu kena memberitahu dekat situ apa kesilapan yang mereka ada. Okey. Yang kedua juga, boleh juga disabitkan berkaitan dengan rohani. Maksudnya kamu menegur kesilapan yang telah dibuat. Jadi ada 2 elemen ada dekat situ. Jadi jawapannya apa untuk soalan ini? Jawapannya apa? Kamu melihat kawan kamu menipu dalam peperiksaan. Apa reaksi kamu? Memberitahu guru, saya rasa ramai yang akan memberitahu guru kan? Berdiam diri kerana tidak mahu terlibat. Betul juga. Kalau kamu terlibat, maksudnya cikgu kamu akan panggil, kamu akan pergi ke bilik disiplin dan sebagainya. Contohlah kan. So, menegur kawan supaya berhenti. Maksudnya ini adalah tindakan yang tegas dilakukan oleh murid. Dia kata, apa reaksi kamu? Apa yang kamu boleh buat? Adakah kamu boleh berjalan menegur semasa dalam dewan peperiksaan? Kena fikir balik kan? So ini contoh. Kemudian dia kata dekat situ, meniru juga untuk tidak rugi. Ini adalah jawapan yang sangat tidak baik. Kalau kita lihat dekat sini,
memberitahu guru. Kena bagi tahu guru yang pertama dulu. So ini adalah partial credit yang ada 2 markah. Diam dan tak mahu terlibat ni tak ada apa-apa markah. Yang ini adalah 1 markah. Faham macam mana nak menjawab? Kena tengok dekat bahagian kecerdasan insania adalah dia berbentuk partial credit. Bila partial credit bermaksud ada markah 1, ada markah 2, ada yang tak ada markah. Kat sini ada jugalah. Jadi kena pandai memilih markah yang tinggi berbanding dengan markah-markah yang lain. Okey, selesai. Yes, so dia jawab A. Kena tengok tau. Tak apa, ini baru permulaan. Mungkin kamu tak biasa lagi dengan soalan-soalan macam ni. Tapi nanti bila dah biasa, dah faham, saya rasa tak ada masalah macam mana kamu nak menjawab soalan. Okey, boleh cikgu teruskan lagi dengan soalan yang lain. Okey, soalan yang lain masih lagi dalam soalan kecerdasan insania. Macam mana nak menilai markah? Okey, soalan ini nanti kamu akan menjawab secara berkomputer. Okey, secara berkomputer yang sebenarlah. Tetapi bila kamu menjawab dengan bimbingan, mungkin ibu bapa awak boleh beli soalan atau masukkan dia dalam kelas online dan sebagainya. Nanti akan diajar oleh cikgu-cikgu tersebut macam mana menjalankan ataupun akan dijalankan secara simulasi. Simulasi tu means lebih kurang macam ujian yang sebenar dan di akhirnya dapat markah. Itu contoh dia. Boleh kan? Okay, next untuk soalan macam ni. Membuli rakan adalah perbuatan yang dilarang sama sekali. Kemudian, sejauh mana kamu bersetuju? Dia tanya, nak tengok kamu setuju ke tak setuju. Ini adalah melihat dari segi awak punya rohani. Rohani is dalaman. Terutama kita kalau orang Islam kan, secara dalaman. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. So jawapannya adalah A. Ini A. Ini dapatlah 2 markah. Ini dapat 1. Yang ini tak dapat apa. Yang ini tak dapat apa. Alright? So ini maksud partial credit bagi kecerdasan insania. Bagus. So cikgu nak teruskan lagi dengan soalan kecerdasan insania yang lain. Kalau kamu lihat dalam kecerdasan insania yang ditulis, dia kata dekat situ, tanggungjawab pelajar di asrama termasuk. Ini nak lihat dari segi rohani dan juga insaniah kamu. Apa awak patut buat kalau kamu duduk di asrama? Okay, so menjaga kebersihan dorm. Mengotor ni salah lah, automatically jawapan dia salah. Bergaduh ini adalah contoh yang tidak baik. Tidak menepati waktu prep disebabkan jadual yang padat kemungkinan. Tapi jawapan yang tepat ialah A. Okay, so yang ni saya rasa tak ada masalah. Tadi yang pertama kita pergi kepada aspek kecerdasan insania. Sekarang kita nak pergi aspek apa? Kecerdasan intelek. Intelek ni sangat luas. Okay, dalam kelas saya, nanti dekat akhir ada poster tau. Kecerdasan intelek, saya akan bersama dengan Cikgu Ai. Maksudnya Cikgu Ai akan ambil bahagian kecerdasan intelek. Saya tak pasti Cikgu Ai ada dalam ni ke tak. Kalau ada mungkin kita boleh naikkan dia. Tapi untuk sesi awal ni biar dulu. Sebab kita nak nampak bagi skrin kita nampak besar. Okay, so kecerdasan intelek. Dia kata dekat situ ini adalah penyelesaian masalah matematik tau. Dalam matematik ada satu topik berkaitan dengan kebarangkalian. Saya tak pasti awak dah belajar ke tak. Ada yang dah belajar tak topik tentang kebarangkalian? Dia kata dekat situ dalam satu kotak ada 6 bola merah, 4 bola biru, 2 bola hijau. Berapa semua bola ni? Siapa boleh bagi tahu saya ada berapa bola? 6, 4, 2. Berapa jumlah bola? 6, 4, 2. 12. Yes, 12. Dia kata ambil satu bola secara rawak. Maksudnya letak dalam kotak. Kemudian ada 12 bola itu. Dia nak ambil secara rawak. Warna manakah paling tinggi kebarangkalian? Warna apa? Merah ke? Biru ke? Hijau ke? Yang kebarangkalian paling tinggi. So ada orang jawab C. C apa? C merah ya? Merah. Okay, so kenapa jawab merah? Kenapa kamu jawab merah? Ramai jawab merah. C merah. Okay, kenapa jawab merah? Okay, boleh tulis kat situ. Kenapa jawab merah? Paling banyak warna. Yes, dalam tajuk kebarangkalian, yang paling banyak bilangannya itu dianggap sebagai berkebarangkalian tinggi untuk dipilih secara rawak. Jawapannya adalah C. Ingat, bahagian kecerdasan insaniah tadi, dia ada partial credit. Ada soalan
yang ada 1 markah, ada 2 markah. Tapi dalam kecerdasan intelek, dia adalah dalam bentuk dichotomous. Dichotomous maksudnya betul atau salah. Sekarang kita hanya pilih satu jawapan sahaja. So jawapannya ialah C. Betul ini awak dah dapat satu point bagi jawapan tersebut. Okey, senang kan? Okey, cikgu nak pergi. Okey tak? Soalan ni senang ke? Ataupun soalan ni susah bagi kamu? Senang? Senang. Okey, so kalau senang bagus, kita nak pergi tengok ataupun kita nak go through pada soalan yang berikutnya. Yes, senang. Senang maksudnya awak dah boleh faham. Sekarang, ini adalah soalan berbentuk IQ, Maths. Macam mana nak jawab? Siapa ada jawapan? Susun nombor berikut. 2, 4, 8, 16. Selepas 16, berapa nombornya? Kenapa 18? 2, 4, 8, 16. Tengok dekat situ. 2, 4, 8, 16. Kenapa jawapan kamu ialah 32? Kenapa 32? Nampak tak? Bila jawab soalan penyelesaian masalah, awak kena tahu pilihan jawapan awak. Ada justifikasi pilihan jawapan. Ya, ramai orang jawab D. Ada juga yang jawab 20. Tak apa. Ini proses belajar. Awak tengok nanti kenapa orang jawab 32, kenapa awak jawab 20. Sebab darab 2. 2 kali 4, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. So, 16 mesti kali dengan 16 kali dengan 2. So, dapat jawapannya ialah 32. Nampak tak? So, siapa yang masih lagi tercari-cari rentak dia dalam matematik, nanti join kelas matematik. Kalau matematik ada cikgu I. So, boleh tengok dekat situ. Okay? So, nampak tak? Sebenarnya, ini adalah soalan berbentuk kecerdasan insaniah. Dah mula dah ada jawapan betul, ada jawapan salah. Kan? Okay, so kita pergi kepada soalan yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat soalan berikutnya. Tengok, pernah nampak tak soalan macam ni? Raja di bawah menunjukkan satu rangkaian nombor. Dia kata, apakah nilai Q tolak P? Senang ke susah? Cuba tengok betul-betul. Senang ke susah? Apakah nilai P tolak Q? Okey, cuba jawab. Saya bagi masa dulu untuk jawab. Okey, apakah nilai dia untuk Q tolak P? Q tu yang ujung sinilah. Tolak dengan P. Okey, saya tunggu. Nampak kan? Jadi awak tengok dekat situ. Apa kemungkinan besar jawapan? A, 11 ke? Okey, so 11. Ada 1. 11, okey. So, orang jawab 11. Okey, lagi. Siapa lagi? Kenapa jawapan dia 11? Kenapa mesti 11? Silap pula dah. Okey. So, dia tukar jawapan kepada 12. Okey, lagi. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Ada orang bagi jawapan 11, 12. Okey, so dia dah tukar. Kebanyakan dia dah tukar jawapan. 15, tak ada pilihan jawapan 15 kat sini. Dia ada jawapan 11, 12, 13, 14. So, mana satu jawapan dia? Okey, kenapa kamu pilih 12? Kalau 12, kenapa pilih 12? Okey, so biar cikgu tunjukkan. Ini adalah satu bentuk penyelesaian masalah. Dia nak uji IQ kamu. Kamu boleh berfikir tak macam mana analogi bagi? Yes, dia kata tambah 6. So, dekat sini 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 tambah P. 9 tambah berapa dapat P? 9 tambah 6 sama dengan P. Jadi, P dekat sini ialah 15. P dekat situ ialah 15. Cikgu letak 15 kan? Okey, sekejap. Saya nak tulislah dengan nombor betul. Okey, 15 tambah dengan 6 dapat jawapan 21. Betul? Okey, hi Hawa. Okey, kat sini 21 tambah dengan 6 sama dengan Q. Q ialah 27. Betul tak? Q 27. Okey, so 27 tambah dengan 6 sama dengan 33. 33 tambah dengan 6 dapat jawapan 39. Dan kita dapat nombor dekat sini. 27 tolak dengan 15 sama dengan 12. Siapa yang rasa susah? Siapa yang rasa ini susah? Susah lah cikgu. Macam mana ni? Tak ada nombor, tak ada apa. Okey. So, inilah bentuk soalan-soalan IQ. Dia nak uji IQ kamu. So, kalau hari ini kamu rasa susah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, awak latih diri awak dengan soalan-soalan macam ni. InsyaAllah awak boleh jawab soalan ini dengan
dengan baik. Betul tak? So awak boleh jawab soalan ni dengan baik sebab awak dah latih daripada awal. Berbanding dengan orang lain, format pun tak tahu, bentuk soalan pun tak tahu, latih to be tak tahu, tiba-tiba nak jawab soalan PKSK. Dah jadi satu masalah. So, banyakkan latihan, dia akan bantu awak untuk memahami soalan dengan baik. Okey, so cikgu teruskan Okey, soalan berikutnya. Ini juga adalah soalan berbentuk kecerdasan intelek. Nampak tak? Yes, bagus. Okey, so tengok dekat sini. Nampak tak rajah yang cikgu tunjukkan? Saya rasa rajah tu besar kan? Okey, so kalau dekat situ berdasarkan rajah, dia kata rajah di bawah menunjukkan suatu siri. Siri is turutan, mengikut turutan. Okey, apakah rajah yang betul untuk melengkapkan siri di atas? Nampak? So, apa rajah yang betul untuk melengkapkan siri di atas? Ada orang jawab D. Kenapa awak jawab D? Kenapa kamu jawab D? Kalau kamu lihat dekat sini, kuningnya di bawah, kuningnya di sisi. Tak tahu kuning tu kat mana, sekarang kuning tu dekat sini. Kalau macam tu, Kangaroo Maths kena dapat gold medal dulu. Tak semestinya, tapi ada juga soalan-soalan. Cumanya, bila kamu masuk Kangaroo Maths, automatically sijil kamu adalah sijil peringkat antarabangsa. So, boleh meningkatkan markah PAJSK kamu. Okay, 2-in-1 lah. Kamu juga boleh belajar kecerdasan intelek penyelesaian masalah matematik. Dalam masa yang sama, awak dapat sijil PAJSK. Okay? So, ada dekat situ. Yang tengah ini, jawapannya adalah di atas. Kalau di atas yang mana? Jawapannya ialah D. Pandai. Okey, so saya rasa tak ada masalah. So, awak dapat jawab soalan ini dengan baik. Kalau tak mula hari ini, bila lagi awak nak mulakan? Jadi, cuba jawab soalan-soalan seperti ini untuk membolehkan kamu mahir menjawab soalan PKSK. Nampak? So, daripada awal tadi, sikit je. Sekarang dah tambah. Awak dah tahu dia punya format. Awak dah tahu dia punya soalan. Nanti, pada siri yang berikutnya, cikgu nak terangkan pula macam mana nak memohon. Apa kriteria permohonan. Apa sekolah-sekolah yang ada. Bolehlah bincang dengan anak. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh bincang dengan anak. Ataupun anak-anak yang join bagi live ni, boleh bincang dengan parents. Apa yang sesuai dengan diri pelajar tersebut ataupun dengan kehendak ibu bapa. Okey, so cikgu teruskan dengan soalan. Okey, kita pergi kepada kecerdasan intelek, tapi yang ini adalah elemen bahasa. So ada soalan berbentuk bahasa. Siapa nak jawab apa soalan bahasa ni? Siapa nak cuba jawab? Okey, baca dulu perlahan-lahan, baca dulu dengan teliti, kemudian awak tulis jawapan. So apa jawapan yang mungkin? Apakah jawapan yang berkemungkinan? C. Apa beza antara gugup dengan gagap? Gugup dengan gagap. Apa beza dia? Ada orang jawab B, ada orang jawab C. Gugup ialah perasaan gementar. Betul, gugup is gementar. Gagap bermaksud tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Apa beza antara gugup dengan gagap? Okey. Nampak kan? Nampak macam soalan ni senang tapi tak boleh jawab. Sebab soalan ini dikata berlawan. Fasih bermaksud lancar. Automatically lancar salah. Petah salah. So sekarang antara gugup dengan gagap, mana satu jawapan? Okey, dengar penerangan cikgu. Gagap bermaksud dia berkomunikasi dalam keadaan yang tidak teratur. Ataupun terhenti-henti. So itu ialah gagap. Manakala gugup merujuk kepada perasaan gementar. Yang ini perasaan gementar. Adakah dia bercakap dalam keadaan gementar? Sebab dia kata fasih. Adakah fasih berkaitan dengan gementar? Tidak. So, sepatutnya jawapannya ialah gagap. Gagap means tidak boleh bercakap dengan fasih. Dia gagap, tak fasih. Okey? Gugup ialah perasaan. Lawan pada gugup ialah yakin, confident. Okey? So, ini contoh dia. Faham kan? Tak apa. Ini peringkat awal awak belajar. Kalau ada masalah peringkat awal, inform dekat parents awak. Oh, saya perlu banyak soalan-soalan macam ni supaya dapat memberi keyakinan pada awak menjawab soalan. Okey? Settle. Cikgu teruskan. Jangan susah hati sebab ini adalah sesi penerangan itu ataupun sesi pengenalan. Cikgu teruskan dengan soalan berikutnya. Okey. So soalan berikutnya. Tadi kita pergi kepada elemen bahasa. Sekarang kita pergi kepada elemen bahasa Inggeris. Okey, cuba tengok dekat sini. Dia kata Secang is a good. Apa dia? And he has made a lot of beautiful furniture
for the village. Answernya apa? Okey, awal bahasa Inggeris awak laju je Maksudnya awak lebih faham bahasa Inggeris. Yes, carpenter. Carpenter merupakan tukang kayu. Pandai. So saya rasa tak ada masalah. So ini adalah elemen yang kedua. Mari kita lihat dalam kecerdasan intelek yang lain. So ini adalah soalan berbentuk IQ. Dia nak uji IQ awak. Dia kata dekat sini, daging ialah 2.6 kg. Manakala ketam ialah 600 gram. Yes, tak apa. Nanti kamu baiki balik. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan jumlah jisim tersebut? 2.600 kat situ campur dengan 600. Dapat jawapan berapa? Okey, dapat jawapan berapa sepatutnya? Cuba awak tengok. Nampak kan? Saya tulis besar kat situ. Dapat jawapan berapa? Untuk akhirnya, berapa dekat situ? Cuba kira. 3.200, right? So ini jawapan. Dah ke buku latihan untuk soalan-soalan macam ni? Okey, sebenarnya buku latihan dekat luar dia akan sentiasa berubah-ubah tau. Sebabnya dalam soalan PKSK 2025 pun soalannya dah berubah-ubah. So cuba je lah beli mana-mana buku yang berada di pasaran, ataupun kalau dengan kelas saya, kita akan bimbing dalam kelas. Means kena jawab dan akan ada soalan yang sentiasa dikemas kini sampailah kepada bentuk simulasi. 3.2. Mana yang berkaitan dengan 3.2? A salah ke? A salah. A salah. Kenapa? Boleh saya tahu apa bacaan bagi A? Apa bacaan bagi A? Adakah 3.2 di sini? Bukan. Ini 2 lebih saja kan? So ini adalah 2.6. Contohnya 2.6. B 3.2. Yes. C bukan 3.2, dah dekat dengan 4. Okay, 3.8. Ya, saya ada buat kelas nanti. Saya tak pasti admin saya ada dekat sini tak. Admin boleh munculkan diri. Kalau nak tanya nanti tentang kelas, boleh tengok dekat cikgu punya TikTok. Content dekat situ nanti cikgu akan explain. Okay, siapa yang nak join kelas lah. Okay, so ini contoh jawapan yang tepat. Dan mulai tahun lepas sangat banyak soalan berbentuk gambar raja. So ini contoh soalan gambar raja lah. Macam yang ada parents tadi bagi tahu kan, anak dia dah menjawab PKSK 2025. So ada soalan berbentuk gambar raja. Ya, sangat banyak soalan berbentuk gambar raja. That's why cikgu bagi soalan berbentuk gambar raja. Okay, next. Soalan penyelesaian masalah yang berikutnya. Okay, soalan penyelesaian masalah berikutnya dia bagi tahu dekat situ. Rajah di bawah menunjukkan keadaan pokok bunga yang telah diletakkan satu tempat selama 2 minggu. Okay, kita tak tahu tempat dia letak dekat mana. Tapi selepas 2 minggu dia tengok pokok bunga ni jadi macam ni. Kenapa pokok bunga tu jadi macam tu? Ada orang kata di dalam almari tertutup. Okay, ada jawapan lain tak? Semua jawab B. Okay, di dalam almari tertutup. Kenapa dalam almari tertutup? Pokok itu tidak dapat cahaya. Bagus. Okay, so pokok tu tak dapat cahaya matahari. So inilah jawapannya. Kecerdasan intelek dalam elemen sains. Okay, next kita pergi kepada elemen sains yang berikutnya. Okay, ini adalah silibus tahun 6. Tajuk berkaitan dengan kestabilan dan kekuatan. Kalau soalan intelek, dia lebih kepada soalan berbentuk penyelesaian masalah. Okay, cikgu bagi peluang untuk awak jawab dulu. Cuba tengok dengan betul dan cuba untuk jawab. Boleh jawab tak? Cuba tengok dengan betul. Kemudian cikgu nak minta awak jawab. Sambil-sambil awak nak jawab tu, cikgu letaklah sini satu box. Nanti awak boleh klik dekat box tu, dapatlah coin dekat situ. Okey, cepat bantu saya. Apa jawapan untuk soalan ini? Soalan berkaitan dengan ni. D, saya rasa bukan jawapan dia. D tu sebab ini adalah tajuk kekuatan dan kestabilan. Soalan tahun 6. Kemungkinan awak tak belajar lagi. Cuba tengok betul-betul. Apa patut awak buat? Jambatan kat sini memang tak boleh jambatan turun ke bawah. Nanti dia akan beri tekanan ke bawah. Nanti jambatan ni akan roboh. Jadi apa patut dibuat? B, kenapa? Jadikan permukaan X itu melengkung ke atas. Maksudnya, ini jambatan, ini tiang jambatan, kena buat melengkung ke atas. Betul tak? Melengkung ke atas. Mana ada jambatan melengkung ke bawah macam ni? So, dia tak stabil, dia akan runtuh. Okay, dia akan runtuh. Dia tak kuat, dia akan runtuh.
So jambatan Pulau Pinang pun bentuk dia macam ni kan. So kamu tengok betul-betul ini ada tiang, ini ada tiang. Dia melengkung ke atas. Maka jawapannya ialah C. So bagi murid yang menjawab B tu, nampak tak awak akan kehilangan merit dekat situ. Buat latihan berulang kali, banyak membuat latihan dapat mengelakkan awak daripada melakukan kesilapan. Nampak tak? PKSK dia kata apa tadi? Mestilah merit yang tinggi. Maksudnya elakkan daripada membuat kesilapan. Awak tak buat kesilapan, awak dapat poin yang tinggi. Okey, next kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Siapa tahu ini subjek apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu ini subjek apa? Siapa boleh bagi tahu saya ini subjek apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu ini subjek apa? Soalan ni soalan subjek apa? RBT. Okey. Untuk pengetahuan kamu, siapa yang nak pergi ke MRSM bagi technical, soalan-soalan macam ni akan ada dalam IV bagi technical, tahu? Jadi kena betul-betul masuk kelas RBT awak. Jangan ponting kelas. Jangan terlalu aktif dengan sport. Nanti waktu-waktu tu awak akan keluar dan sebagainya kan. Jadi pastikan awak join kelas RBT awak. Kalau tak ada soalan tu, cuba tengok balik buku teks dan sebagainya. Okay, ini bentuk. Okay, sekarang ni cuba awak imagine. Awak pernah, kalau RBT berkaitan dengan perisian, apa perisian yang cikgu ajar? Cikgu awak ajar dalam RBT. Apa perisian yang cikgu awak ajar dalam RBT? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa perisian yang cikgu awak ajar dalam RBT? Biasanya soalan-soalan memang dari buku. Tak, ada juga yang soalan daripada luar. Tapi bagi elemen intelek ataupun elemen-elemen intelek, mostly soalannya dia daripada buku teks. Pandai. Okey, stretch. Okey, stretch. Hamzah ya, Hamzah yang jawab. Betul ke Hamzah? Hamzah jawab stretch. Cikgu awak ajar stretch ke Hamzah dekat sekolah? Yes. Okey, so patutnya bila elemen-elemen macam ni awak jawab. Ada orang tanya, ni apa itulah. Kadang-kadang kan kat sekolah tak cukup masa, cuti, kamu tak datang sekolah. Bila cikgu awak bagi tahu, kamu tak tahu nak jawab macam mana. Okey, dia kata dekat sini, jika sebuah robot diarahkan bergerak ke hadapan selama 5 saat. Ke hadapan 5 saat, kemudian berhenti. So maksudnya macam mana nak bagi arahan dekat scratch tu? Go forward 5 second and then stop. Bukan stop dulu. Okey, go backward maksudnya dia gerak ke belakang. Nampak siapa yang sebelum ni tak alert tentang RBT, mulai sekarang kena tengok balik. Cuti sekolah ni kena tengok balik elemen-elemen RBT yang sepatutnya kamu ada. Alright? So ini contoh. Maka jawapannya ialah A. So jawapannya ialah A kat sini. Okay, good. Selesai untuk dapat jawapan A. Betul. Yes, A. Pandai. Okay, next soalan seterusnya. Tadi ada orang kata soalan muzik kan. Okay, cuba awak tengok dekat situ. Apakah nama alat muzik tradisional kaum Melayu yang dipalu? Palu is pukul. Okay, menggunakan tangan dan sering digunakan dalam majlis perkahwinan. Kompang dipalu. Yes, nama pun kompang, so kompang dipalu. Alright, so this one okay, tak ada masalah. Sape tahu tak? Sape. Sape itu apa? Dari negeri mana sape? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sape itu adalah alat muzik dari negeri mana? Iban Sarawak. Yes, good. Okay, next. Seruling. Seruling. Seruling dari mana? Seruling secara universal. Banyak seruling. Cina ada seruling, Melayu ada seruling. Okay, India pun ada seruling. Gendang Cina of course lah daripada Cina. So, ini contoh soalan dia. Okay, dan kita pergi kepada bahagian masa pun kita tinggal 3 minit je. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu artikulasi penulisan. Boleh tak awak ingat balik? Artikulasi penulisan, dia bagi berapa soalan tadi cikgu sebut di awal? Dia bagi berapa soalan di awal tadi? Dia bagi tahu. Dia bagi awak 3 soalan. Kemudian awak pilih satu. Dia kata dekat situ, sila pilih satu daripada 3 soalan. Pilih satu daripada 3 soalan. Kemudian jawab dalam bentuk karangan. Anda digalakkan untuk menggunakan penanda wacana. Tahu penanda wacana? Oleh itu, kesimpulannya, tuntas. So awak gunakanlah penanda wacana yang dah digunakan di sekolah. Okay? Kemudian kalau boleh dalam artikulasi penulisan awak ada peribahasa. Okay, boleh tak tulis kat situ? Saya nak tengok awak boleh tak tulis satu contoh peribahasa? Tulis satu contoh peribahasa. Apa peribahasa yang awak
boleh berikan dalam masa yang sesingkat ini? Apa peribahasa yang berkaitan dengan, kalau kat bawah ni dia kata kehidupan berasrama mendidik remaja menjadi lebih berdikari dan berdisiplin. So bincangkan kebaikan. Yes, okey, kalau berasrama maksudnya bekerjasama. So bekerjasama bagai awal dengan tebing. Bagai awal dengan tebing. Okey, boleh. Okey, kalau nak mendidik seseorang tu supaya dia berdisiplin, apa pula kita nak sebut? Melentur apa? Cuba awak tengok dekat situ. Bagai isi dengan kuku. So itu kawan. Kalau nak disiplin melentur buluh. Melentur buluh apa? Cuba sambung balik. Melentur buluh biarlah dari rebung. Yes, so kalau boleh masukkan juga satu peribahasa dalam karangan kamu, dalam artikulasi penulisan. Okay, next. Gunakan gaya bahasa yang menarik. Maksudnya, awak susun dulu. Ada teknik yang awak gunakan dalam penulisan tersebut. Alright? So, ini contoh soalan yang pertama. Rasa-rasa soalan ini senang kan? Sebab kehidupan di asrama. Ini contoh soalan yang kedua. Remaja harapan bangsa, pemangkin kemajuan negara. Sebagai seorang pelajar, huraikan peranan dan tanggungjawab anda dalam keluarga. Maksudnya, dia dah bagi poin dekat sini. Kamu sebagai seorang pelajar, apa tanggungjawab awak kepada ibu bapa awak semasa belajar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Boleh guna penanda wacana? Yes, boleh gunakan penanda wacana. Okey, sekarang kamu tengok dekat sini. Apa tanggungjawab awak sebagai seorang anak? Apa tanggungjawab awak sebagai seorang anak? Sebagai pelajar di sekolah asrama, contohnya. Sepatutnya apa? Kena belajar sungguh-sungguh untuk membalas jasa ibu bapa. Okey, tanggungjawab awak kepada sekolah tersebut. Okey, apa dia? Yes, mendengar kata ibu bapa, belajar bersungguh-sungguh supaya dapat mengharumkan nama sekolah, betul? Dan negara. Jadilah kumpulan masyarakat yang cerdik pandai. So dah nampak dekat sini kan apakah bentuk dia? Yes, berdisiplin dan sebagainya. Okey, mari kita lihat soalan ketiga berkaitan dengan teknologi. Tetapi jika disalahgunakan akan memudaratkan. Apa contoh teknologi yang memudaratkan manusia? Ada tak? Contoh? Contoh dia apa? Macam bom, pistol dan sebagainya. Okey, so akan menyebabkan masalah. Ya, saya ada rakaman. Nanti saya akan bagi. Okey, saya akan bagi rakaman. Kalau yang join kelas lah, kita akan bagi rakaman kelas kita ni. Okey, so ini contoh soalan. Kita pun sebenarnya dah habis pukul 10. So, saya akan juga buat untuk kelas-kelas nanti, saya maklumkan lagi. Bila lagi kelas dekat TikTok ni kita nak buat. Sambil-sambil tu, saya juga nak iklankan. Ini adalah jadual kelas PKSK di awal. Kita dah berfokus dah. Kita bantu murid dalam kumpulan yang kecil. Okey, kemudian kalau nak daftar, kat situ ada admin, saya dah bagi phone number. Boleh ambil dekat situ phone number, boleh daftar dengan admin yang ada. Okey, so boleh tengok dekat situ. Untuk kelas PKSK Maths dengan Sains, kalau daftar kelas kami secara berkala, maksudnya kelas berkala adalah kelas topikal, automatically akan dapat kelas PKSK percuma untuk Maths, percuma untuk Sains. Dah jimat dekat situ banyak. So kalau ada apa-apa, boleh contact dengan admin saya yang ada dekat situ. So saya rasa tak ada masalah. Sedikit saya dah terangkan. Nanti kalau ada masa, suka tak lagi kelas-kelas macam ni, kelas yang lebih terbuka? Okey, Fatin Atira, awak suka tak kelas yang lebih terbuka? Kalau perlu, beritahu saya, boleh je buat dalam cuti ni untuk pendedahan awal. Suka? Okey, good. Okey, bagus. So kalau suka, kita akan buat lagi kelas ni. Kita boleh buat permainan dekat dalam ni dan berbagai-bagai aktiviti lagi. Okey, baru join. Okey, tak apa. Siapa yang baru join, nanti ada rakaman, boleh minta dengan admin. Tadi dia dah letak phone number dia kan dekat situ. So awak boleh tengok dan boleh dapatkan. Saya dah pin komen dekat situ. So ada pin komen daripada admin. Okey, nanti boleh tanya dekat admin. Sebab kelas kita terhad, kita bentukkan sejam lagi sahaja. So itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi insya-Allah bila saya buat live ataupun dalam kelas kita secara berkala. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.